Terus bagi 10,000 lah, tapi apa ni? Semalam saya tunggu you 1 hari. Dia hari baru jumpa berapa ni. Saya ada barang sikit. Berapa you beli? Semalam you sudah sampai sini lah. Betul sampai pagi lagi you. Tapi saya tidak sini. Ya, saya kan boleh sampai semalam. Abang dari mana? Saya dari Kota Baru. Mana? Kota Baru. Kota Baru. Belakang Jogja sampai Ikuan. Ya, dari berapa you boleh ambil? Nanti saya cek dulu. Apa saya abang duit mau lipat macam ni? Simpan dah lama ni. Lipat-lipat je lah, harga turun tau. Ya. Saya nak ikut tapi dia nak demi Orang lain bagi you berapa harga? Ini ya. Saya okey lah. Saya nak sulit sebenarnya. Harga itu lah. Saya tak tahu. 10,000 you pun tak tahu. Dua keping ni you follower saya kan? Ya. Saya bagi sampai 10,000 lah, senang lah. Boleh? Boleh apa? Terus bagi 10,000 lah, tapi apa pening lah. Sebab kalau kondisi cantik, harga saya bagi tinggi. Ya lah? Ya. Rugi saya lipat. Mimpi lipat-lipat dia. Saya tengok you tadi sudah lipat macam ni lah. Sudah jadi harga rendah. Jangan lipat, ada duit jangan lipat. Okey? 10,000 boleh? Okey. Bang ni kira lah. Okey. Okey, ini you simpan. Ini saya simpan. Okey. Terima kasih Pak. Ambil gambar satu. Okey. Akai wang lama. Kau pilih satu, saya bagi free saja. Saya boleh beli balik 2,000. Ya, betul. Nak jual balik saya kan nak simpan yang ni. Simpan. Ini rezeki dia lah. Kalau masa nanti nak jual bagi Akai wang lama saja ya. Jangan jual orang lain tahu. Sebab ini yang saya hadiahkan. 3 days later. Ya. Nak jual Duit apa? yang Akai bagi hari tu. Iya. Itu sudah nak jual ya? Itu hari bukan cakap nak simpan? Ya, sebab pemasa tak suruh simpan, dia suruh jual. Suruh jual. Suruh jual sudah. Tunjuk. Saya tengok betul kata betul macam itu hari punya kan? Ni, Ayah. Aisyah tu kan? Sudah lipat. Saya Betul. Ini berapa bos? 2,000 kan? Sebab kau tidak jual orang lain, jual bagi balik saya tambah lagi 100, 2,100. 2,100 cash. Ni, saya Aisyah, Ali Abu Hassan RM1. Sini 2,000 tambah lagi 100 sebab kau tidak makan janji jual bagi balik bagi saya. Kau kira? Ada ni, hadiah daripada mak saya. Hadiah dari mak kau. Ya. Wow, duit Sabah ni. Tidak boleh hadiah. Saya tak nak hadiah ni. Saya beli. Oh, buluk sikit condition. Tapi saya bagi lagi 1,000 lah. 2 keping ni. Boleh? Bagi mak kau tahu. Terima kasih ya. Dia nak hadiah saya. Tapi saya tak mau, saya bagi 1,000. Sama-sama Kai. Bagi mak Duit Aisyah. Ini ha? Ya. Apa nama dia? Ali Abu Hassan RM1. Kalau ada satu minit Aisyah dia boleh? Ya, dia beli. Ya. Itu hari saya free sama dia. Tuna. Ini saya ni. Ya. Aisyah. Iya. Tengok pandai. Thank you ah. Bagi mak duit. Okey. Bye bye. Bye. Aisyah. Akai wang lama. Ini saya bagi 15,000 boleh ah? Hai. Sudah datang ah? Ya. Oh, lambat sampai ah. Dari mana? Ai dari Kedah. Kedah. Oh, jauh ah. Nak jual ah? Ai nak jual lah ni, boleh ambil berapa? Saya tengok dulu, tengok dulu. Oh, ada 1,000 ah. Lagi ada ini ah.
You akai? Ya, saya Akai. Okay. You jumpa saya TikTok ah? Ya. Saya tolong you check dulu ah. Okay, ini RM2. RM2 ni barang biasa. Dia bukan barang mahal. Ini RM5 sili 5 lah. Ini RM10 sili 5 juga. Ini 50 sili 5 juga. Ini 1000 sili 3. Ini yang paling mahal antara ini semua lah. RM2 ni biasa. Ni 3 keping saya boleh bagi agak 150 3 keping ni. Tapi ni mahal lah. Ni saya cek condition dulu ya. Cantik ah. Ini saya bagi 15,000 boleh ah? 15 ah? Ya, 15,000. Lagi ini 3 keping 150. Ini biasalah ini. Ini RM2 biasa punya barang lah. Ini you mau simpan balik pun boleh. Kalau saya beli tak tinggi lah harga ni. Sebab ini barang biasa, saya jarang beli. Saya suka beli barang mahal. Ini 15,000 okey lah? Okey, boleh. Boleh lah? Boleh. Siapa punya barang ni? Saya punya mak. You punya mak lah. You punya mak lagi ada lah. Ada? You tolong dia jual lah. Ya. Nanti tu you ambil kan? You punya mak ambil? Terima lah. Kasih mak lah oh. Okay. 15,000 sini. Saya ambil dari bank lah. You mau kira pun boleh. You kira lah. Betul? 15,000 betul? Betul. Okay. Thank you ah. Okay. Ni. Thank you ah. Okay, thank you. Saya akan wang lama ya. Alright. Ini RM2 bagi you balik. Ini saya tak beli. Okay. Bye. Ini barang Thank biasa. you. Thank you. Bagi mak ya. Okay, bye. Akai wang lama. Sini 3,000 oh. 3,000 ini saya bagi you. Ya. You orang mau beli dulu lah? Saya sini beli semua, saya bagi free nya. Okay, thank you. Boleh ya? Aku ah. Lu WhatsApp saya mau jual wang lama nya. Ya. You ah? You nama apa ah? Nama Ohi, semua panggil. Saya cakap Melayu okey ah? Ah, Saya cakap Melayu ah sebab follower banyak Melayu. okey, tak apa. Ini you jual durian ah? Durian. Ini Brighton. Brighton, Ochi ah. Ya. Wah, sedap ah. Duit lama mana? Itu lama. Ini lama ada. Oh, ini sedap ah. Sekarang 1 kilo berapa? Ochi 1 kilo berapa? 68. 68 sekarang. 1 kilo. Oh, you punya duit lama mana? Saya tengok dulu. Saya tengok you orang post itu CR kan. Siang ha, betul. Bukan? Apa saya lipat macam ni? Ha? Tak tahu. Kami su ji ah kan, mai ji ah. Macam ya. Oh, ini ji ah siu liao ah. Macam mana dapat ni? Yang orang mai sini jual beli durian. Bagi you ah. Dia tak tahu ah. Dia tak tahu. Dia im zai be ah. 唔使好料啊！ Oh. 位樓好啲咯，唔使。有冇水時候啲？ Bangala.應該冇位樓狂掉，有冇水時候啲狂掉？多啲。 Oh. Ni condition dia 2 lipat saja. 3,000 ya, 3,000, 3,000. Ah. Tak kuan. Kuannya ah. Sudah tinggi lah. Sudah lipat. Kalau tak lipat dia tinggi lagi. Okey. 3,000 lah. Okey. You bagi saya. Okey. Cek. Sini 3,000 oh. 3,000 ini saya bagi you. Ya. Ini saya ambil. You kira. Kira. You jual durian sini ah? Ya. Ini orang sini. Oh. Yang sekecil saya kira. Okey, saya tanya you. You tahu saya siapa? Akai wang lama. You ada follow ah? Ada. Kalau you ada follow, sini punya durian semua saya beli. You tunjuk saya you ada follow ke tak ada follow? Kecil ah. Ah. Kita. Apa-apa pun boleh lah. Akai. Ini duri hitam ada jual ya? Ada. Akai wang lama. Wow, follow ah. Follow ambil kali ah. Hey.
You orang mau beli durian lah? Saya sini beli semua, saya bagi free ya. Okey, thank you. Boleh ya? Thank you. Boleh? Boleh. Ha, tanya lagi. Betul free ya. You orang pilih semua kira saya sapu semua saya bagi free ya. Kalau free kita ambil semua. Ya, okey. Kira berapa semua? Saya bagi dia orang, saya belanja makan. You kira. Kira. Ha. Itu dah di luar. Ha. Bos, 2 kali bos. Happy ya? Bos happy. Betul happy ya? Thank you ah. Thank you bos. 9 nak buat lagi. You orang satu orang mau berapa biji? Ha? Ada 5 tangan. Oi, jawablah. 2-3 biji sama. Ha? Nanti sendiri pilih ya. Ha. Saya sapu semua, belanja ini semua orang makan. Kalau belum follow saya, pakai wang lama ya. Okey, kalau kuli. Goba kui ya? Kuli, goba kui. Goba ya. Sui goba. Okey. Sesi lawan ah. Okey. Pilih ya, mau berapa biji ambil sendiri. Ya. Buka. Baru kali ya. Ambil lah. Ambil 2 apa? Okey. Makan durian ah. Oh. Okey. Okey, thank you. Okey, thank you. Akai wang lama. Abang. Ya. Boleh minta tolong sikit. Kita tolong apa? Saya nak minta makan lah. Minta makan. Minta makan lah. You sihat, kaki tangan ada. Pasal apa tak mau kerja? Saya bukan tak mau kerja, saya dah kerja. Tapi bos saya sudah pecat saya. Saya pun guna bantuan family saya. Sekarang saya hutang luar pun banyak lah. Saya ada burger saja. Boleh makan. Kita tolonglah dia, Abi. Mana tahu kan, dulu kita pernah susah kan. Betul-betul susah ke dia. Kita tolong dia lah, mana tahu Allah tolong kita nanti. Boleh. Burger pun boleh lah. Satu lah. Burger apa pun boleh. Duduk dulu lah. Dapat burger. Tunggu sana. Duduk sana dulu lah. Saya mau tengok you buat macam mana. Tambah satu telur boleh lah? Dah kasih nak lagi telur. Tak cukup makan lah. Sudah 2 hari tak makan lah. Boleh. Boleh lah? Boleh. Saya sana tunggu lah. Boleh. Kita tunggu sana. Okey, ni you punya burger. Thank you abang. Terima kasih abang. You jangan sedih. Sekarang you susah. Ya betul. You jangan putus asa. Kuatkan semangat. Tapi you kena ingat, hari ni saya tolong you. Nanti you sudah senang, you tolong orang lain pula. Okey? Mesti saya akan tolong. Ya, mesti saya akan tolong orang lain juga. Thank you Akak, thank you abang. Okey, Jangan sedih ha. Jangan sedih ha. Thank you Ni ada tambah telur meh Ada. Kompon ada. Sebenarnya saya ada duit lah. Abang Melayu kan, saya Cina mah. Saya tengok abang akan tolong saya tak? Tadi you cakap you tak ada duit. Kalau tak ada duit, saya mesti tolong lah. Macam tu. So sekarang saya bagi abang 300 lah. Saya beli burger tu. Tak payahlah, ni saya tolong you. Tak apa, sebab abang orang baik mah. Saya nak kongsi rezeki sama abang. Abang ini you ambil. Tengok apa-apa. Nanti ada orang mau tolong you, tolong dia. Ini saya kongsi rezeki sama abang sebab abang orang baik. Boleh abang? Boleh. Salam bang. Thank you. Ini harga pasaran dekat 1,000. Alright. Saya tanya satu soalan, you orang siapa dapat jawab dulu, ini saya hadiahkan. Halo. Dari mana? Main bola apa? Bola sepak. Football. Umur berapa ini semua? 18. Oh, sudah besar. Okey, kenal saya? Kenal saya kata tak? Apa? Saya siapa?
Dah. Siapa? Sabar. Akai. Akai. Lama. Agak bola lama. Betul ya? Betul. Ada follow? Siapa ada follow? Akai. Bola lama. Mana ni? Baik Azri. 70. Azri mana? You pun ada? Senang. Semua follow. Satu orang bagi 50. Berapa orang sini? Agak orang lama 11 orang. 11 cukup. Saya follow Follow semua. Follow. Mari. Satu orang 50. masih. Sebentar. Follow dulu. Mari ambil dulu. Ambil dulu. Terima kasih. Terima kasih. Satu orang 50. Thank you. Terima kasih. Agak orang lama. Ini harga pasaran dekat 1,000. Alright. Saya tanya satu soalan, you orang siapa dapat jawab dulu, ini saya hadiahkan. Alright. Boleh ke tak boleh? Ni. Coba ni. Soalan senang ke soalan yang tak senang? Senang nanti semua lebut mau. Yang kena fikir. Kena fikir. Kami dah sign. You orang main bola sepak ya kan? Itu Cristiano Ronaldo kena kan? Saya belum tanya. Angkat tangan dulu ah. Siapa paling cepat saya tanya siapa? Bagi 3 klub yang dia pernah main. Euro. Dia dulu ah. Manchester 1,000 ah. Okay. Manchester United. Okey, lagi. Sporting Lisbon. Real Madrid. Hadiahkan untuk you. Thank you. Kalau ini you tak mau, you nak jual, ambil datang kedai saya jual. 1,000. Kasih. Rezeki ah. Siapa keeper tadi? Baru datang. Ya, 1,500 Ya. 10 sen boleh jadi 1,500. Jangan suka-suka hati nak buang duit lama ya. Kena tengok dulu boleh laku ke tak laku. Rugi tahu tak jual. 1,500. Cahaya lupalah dapat duit ni dari mana. Dulu Cahaya dari tabung kan? Kita ambil dari mana ni? Tabungan kan? Tu hari yang siling-siling punya kan? Banyak laki. Tabung siapa tu? Tabung suami. Air lah yang tabung. Oh, so ini 1,500 ini. Wow. 50 sen saya ambil. Okey. Dia pun tak ada minta lagi tinggi banyak bat ya. Tak payahlah sebab I nak bagi untuk followers I je 1,500 ni. Boleh. So, Okey. semua bagi follower. Ya, semua bagi followers I. Macam ni saya sendiri pun tambah lagi 1,000. Betul ke? Total 2,500 kita bagi follower. Saya tengok cukup atau cukup I laki datang kedai ni tau. Tinggal 100 saya makan 1,000. Janganlah cakap macam tu. 2,500 kita kongsi rezeki. Betul, you kongsi. Betul. Dia kongsi 1,000, dia tambah 1,000 tau. Okey, boleh. Terima kasih. Oh, macam ni lah. I kongsi 1,000 ni untuk followers online yang ada dekat online. Korang komen dekat bawah, nanti Cahaya akan pilih untuk dapat 1,000. Yang lagi 1,500 ni, jom kita sedekah sama-sama dekat Dari mana? mana-mana saja boleh. Jom kita sama-sama. Sekarang lah. Okey, korang jangan lupa yang 1,000 ni, yang 1,000 untuk followers online yang tak boleh jumpa Cahaya. Yang lagi 1,500 kami akan langsung bagikan kepada orang yang lebih memerlukan dekat luar sana. So yang untuk 1,000 yang online, korang komen di bawah sekarang juga, komen yang positif, nanti saya akan pilih. Okey, komen di bawah sekarang juga. Nice. Akai wang lama. Bos bayar. Hai bos, total 220. Pakai kad boleh ya? Bro, you buat apa? Kan saya cakap saya bayar.
Haya, you tak ada bayarlah. Selalu merupa dengan saya. Bos, berapa? Saya bayar. Tak. Saya bayar. Kalau macam tu, bang, 220. 220. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Tak apa bang, bagi dia bayar. Cash atau kredit ah? Ini kenapa? Ayah, tak ada bawa cash oh. Kad pun tak ada. Tak apa, kedai kami sangat moden punya. Phone pun boleh ya. Phone oh. Phone pun tak ada bateri. Ayah, kebetulan saya ada power bank. Wireless charging pun boleh. Tak boleh. Saya punya iPhone terbaru. Nanti rosak. Macam tu ah. Kabel original. Plug pun ada. Ada apa alasan lagi ke? It was at this moment that he knew. He f***ed up. Apa macam? Baiklah, ada bateri sudah. Thank you. Datang lagi.